Saya ingin menyatakan begini, sebab apa saya mencabar Datuk Syahirmi Yahya, Timbalan Ketua Menteri Sabah ketiga dan merupakan Menteri JKR. Bukan untuk menunjukkan siapa kita, siapa benar, siapa salah, tetapi hakikatnya kita mahu mendidik rakyat Sabah sebenarnya kepada pengetahuan yang lebih luas, iaitu fakta dan data tidak boleh dipesongkan, tidak boleh ditipu. Hari ini kerajaan GRS mereka menipu fakta dan data yang sebenar. Malahan mereka menyalahkan pembangkang warisan dan rakyat yang bersuara mengkritik mereka. Kata mereka, termasuklah Haji J sebagai Ketua Menteri, ini kerja pembangkang, membohong, menipu, fitnah saja. Saban kali kita menyatakan dalam live dalam VTT, kita cabar Ketua Menteri, kita cabar Menteri-Menteri untuk nyatakan di mana letaknya fitnah, pembohongan yang dilakukan oleh warisan dan rakyat yang mengecam ataupun mengkritik kerajaan GRS pada hari ini. Justru itu, pada part yang kedua, cabaran Atan untuk berdebat dengan Syahirmi Yahya merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah ketiga dan juga Menteri JKR sangat penting. Ini adalah untuk tujuannya, yang pertama, supaya rakyat mengetahui siapa sebenarnya yang menipu, membohong dan memfitnah. Kita tidak mahu rakyat dibohongi. Kita tidak mahu rakyat mendapat informasi, data dan fakta yang dikelirukan, dimanipulasikan semata-mata untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, kita mahu sebenarnya rakyat faham dan mengundi memilih kerajaan yang betul-betul kompeten dan bertanggungjawab. Yang ketiga, kita juga mahu melahirkan kepimpinan negeri yang bertanggungjawab. Bukan kerja mereka manipulasikan fakta dan data sebenar, bukan kerja mereka untuk menipu, membohong rakyat dan menyalahkan orang lain pula di atas kelemahan diri mereka sendiri. Berdasarkan fakta-fakta itulah, saya mencabar Syahirmi untuk membahaskan di mananya kelemahan mereka, kerajaan GRS. Kalau mereka kuat, hujahkan mereka kuat. Kalau warisan kononnya memfitnah, kerja mereka membohong, hujahkan fitnah dan bohong. Biarlah kita tuntaskan debat ini di hadapan rakyat Sabah secara live agar rakyat dihidangkan dengan maklumat terkini dan juga berinformasi berdasarkan kepada fakta dan data yang sebenar. Seterusnya, tujuan kita untuk mengajak Syahirmi ini, buktikan yang sebenarnya highway Pen Borneo itu sebab apa dihentikan, sebab apa lambat. Kamu kena jelaskan. Sebab kamu ketika Pen Borneo dibuat, diusahakan, kamu merupakan CEO kepada Borneo Highway PDP Sdn Bhd. Di sini kita nak buktikan kelemahan kamu sebagai CEO. Dan sebab itulah kita nak berhujah berdasarkan fakta sebenar. Laporan daripada LKAN 2019, laporan daripada Ketua Audit Negara 2019 kita akan bawa dan kita akan hujahkan. Laporan daripada Menteri Persekutuan, Kerajaan Persekutuan, kenapa diberhentikan Pen Borneo, semua ada. Tidak boleh kita menipu Syahirmi. Jadi berjiwa besarlah kamu. Pada part yang kedua ni, sila sahau cabaran ini untuk buktikan kamu seorang pemimpin yang ada wibawa dan seorang pemimpin yang jujur, bukan culas, bukan menipu rakyat.